handphone yang macam ni lain pada lain. Okey kan. Kepada anda yang nak buat bahan promosi bercetak tetapi nampak lain daripada yang lain, anda patut cuba handphone yang macam ni. Okay, untuk handphone ni anda boleh letak apa nama company anda. Lepas tu letak apa maklumat berkaitan dengan company anda lah. Okey. Selain itu, kenapa aku cakap handphone ni luar lain daripada yang biasa? Okey. Contoh lah. Contoh kalau anda pergi event ke, biasa orang endorse flyers kan. Kalau bila orang endorse flyers, flyers tu orang buang je macam tu. Tapi kalau anda bagi kipas yang macam ni kepada apa orang awam, dia akan simpan kipas ni. Yang untuk kipas ni ada kegunaan lah. Selain untuk kegunaan bagi menyejukkan badan, dan akan tetapi dia kegunaan dia boleh apa kata, boleh untuk promosikan apa company anda lah, macam tu, atau perniagaan anda. Okay. Jadi kepada anda yang nakkan handphone yang macam ni, yang boleh letakkan segala maklumat untuk anda promosikan bisnes anda atau perniagaan anda, boleh contact kami sekarang.